Hi guys, welcome back to the channel. So dalam video kali ni aku nak share dekat korang yang baru-baru ni aku baru je buat satu PC dengan harga RM1,200. Okay, dan part-part ni korang boleh jumpa dekat Shopee ataupun kat second hand market. Tapi yang aku dapat ni semuanya totally from second hand market. That's why harga dia murah macam tu. Tapi aku nak share kat korang juga sebab PC macam ni kita jarang-jarang dapat build tau. Okay, sebab kadang-kadang dekat second hand market korang kena hunting price and kena negotiation apa semua. Dekat Shopee harga dia berbeza. Harga dia mungkin agak tinggi sedikit. Tapi apa-apa pun dalam video kali ni PC ni adalah disclaimer PC ni aku build tanpa aku record video. Okay, dan disclaimer juga PC ni aku akan jual di akhir video nanti. So kalau siapa-siapa yang berminat nak dapatkan PC daripada aku, okay, boleh contact aku. Aku akan tinggalkan aku punya email di bawah. Okay, kita boleh contact by email dulu lah. Nanti baru bagi nombor phone apa semua tu. Sebab aku tak nak share privacy aku dekat YouTube kan. So apa-apa nanti korang boleh roger. Alright, so without further ado, jom. Okay, first kali kita pergi dekat part yang paling penting lah dalam PC building adalah CPU. Okay, so CPU yang aku gunakan untuk build ni adalah Ryzen 5 3600. Okay, kenapa Ryzen 5 3600? Sebab CPU ni memang popular dengan harga yang agak baik dan performance yang agak bagus. Korang boleh dapat CPU ni dekat mana-mana tempat pun. Second hand market ada, Shopee pun ada second hand yang dijual second hand yang used juga dengan harga yang agak bagi aku okay. So korang boleh dapatkan lah. Okay, untuk motherboard pula aku gunakan motherboard daripada ASRock B450M. Okay, Steel Legend. Okay, dari mana ASRock ni salah satu brand yang reputable lah. Brand yang reputable dan dia punya orang kata motherboard dia macam motherboard gaming lah orang kata kan. Dia bukan motherboard biasa lah macam guna sebelum-sebelum ni yang daripada AliExpress tu semua. Ni legit lah. So ASRock ni motherboard dia ni pada aku okey lah. Okay, AM4, okay, DDR4 lah. So itu aku dapat dalam harga lebih kurang, kalau korang tengok Shopee harga dia lebih kurang 300 lebih tak silap aku. And untuk RAM pula, RAM aku dapat adalah HyperX Fury 16GB. Alright, biasa. HyperX Fury ni paling murah dekat Shopee, korang boleh dapat. So itu yang aku gunakan. Dan juga dia punya SSD. Okay, ada dua SSD dalam PC ni yang aku gunakan. Yang pertama aku boot dekat NVMe adalah SSD daripada brand Kingston. Okay, dan brand ni reputable. Okay, 256GB. Dan satu lagi adalah di SSD Kingston juga. Okay, tapi yang square tu, so yang itu pun 512GB. So total dalam 700GB lebih. Alright, so untuk power supply aku gunakan power supply daripada brand Corsair. Okay, macam korang tahu Corsair ni brandnya agak reputable dan harga dia pun agak pricey. So yang ni aku gunakan PSU 500W sahaja. Okay, dan casing yang aku gunakan adalah casing daripada First Player. Oh, okay, aku lupa nak cerita. Okay, dekat PSU ni adalah full modular. So kabel dia hanya yang diperlukan saja aku masukkan dekat PC tu. Alright, macam kabel PCIe, SATA and CPU. Tak silap aku. Okay, so semua ni dah memang dah lengkap lah orang kata. Alright, dan benda yang paling nanti-nantikan adalah GPU. Okay, GPU yang aku gunakan untuk PC build ini adalah GPU daripada brand AMD, iaitu RX 580. Okay, 580 yang aku gunakan ni adalah 4GB RAM. Okay, sabar dulu bang. Sabar dulu. Okay, sebelum korang cakap apa-apa, okay, dengan harga 1,200 tu, kenapa aku ambil RX 580 4GB ni adalah disebabkan satu harga lah. Okay, kalau korang tengok aku punya building daripada motherboard semua tadi tu, semua harga-harga yang sangat keras orang kata dekat pasaran. Dan GPU ni adalah antara yang paling lah sesuai untuk gaming 1080p. Alright, dan gaming yang aku nak guna untuk PC ni adalah gaming online sahaja. Okay, macam contoh yang ringan-ringan. Okay, aku bukan nak main AAA game. Aku bukan nak main game-game yang terlalu besar sangat dia punya grafik, tak. Aku cuma nak main game macam EAFC, okay, macam Apex Legend, The Finals,
Delta Force, yang ringan-ringan saja, santai-santai, Marvel Rivals. Alright, so tak perlu nak game-game yang triple A sangat. So kalau korang mencari PC budget macam tu, alright, dengan harga 1200, itu kalau korang beli kalau korang beli, okay, inilah dia punya hasil dia. Mungkin korang boleh dapat lagi murah daripada tu, okay, tapi itulah kena hunting price. So depend pada korang. Alright, so untuk so total keseluruhan dia adalah 1200 macam tu, tapi aku guna untuk game-game ringan saja. So bagi aku PC macam ni dah cukup okey lah. Dia tak perlu nak terlalu macam hebat sangat. Okay, aku build biasa je. Alright, aku pun nak mention, aku ada beli kipas juga untuk casing, sebab casing tak datang dengan kipas. So kipas aku guna kat lah daripada Armageddon lah. Aku pun guna putih sebab aku saja aku nak dekor-dekor kan. Kita build PC, kita custom macam mana kita nak. So itulah hasil PC dia, dan pada aku sangat puas hati lah. Casing dia cantik lah. Casing ni pun dah cukup nice, dan dia pun terletak cantik je, nampak compact dekat situ. Alright, so dalam proses build tu aku tak nak tunjukkan lah sebab aku tak record. Tapi jom aku tunjuk kat korang macam mana gameplay performance dia. Okay, so game pertama kita nak cuba ni adalah Spider-Man Miles Morales, di mana aku cubalah juga triple A game macam korang minta. So ini aku main setting, okay, height dia semua. Alright, dan korang tengok VRAM dia pun dah makan 3GB lah. Tapi playable lah pada aku. Okay, average dalam 50 FPS. 50 FPS average, paling low 28 FPS. So untuk gaming masih boleh, tapi aku tak menggalakkan sangat lah. Alright, so ini adalah contoh gameplay lah untuk Spider-Man. Okay, so macam mana? Apa pandangan korang dengan build PC yang aku dah build pada video ni? Okay, kalau korang berminat nak tengok lagi aku custom PC, okay, jangan lupa tekan button like dan subscribe. Okay, so untuk ending pada video ni aku nak bagi tahu, okay, PC yang kat belakang yang aku build kali ni aku nak jual. Okay, kepada sesiapa yang berminat lah. Kepada sesiapa yang berminat, aku jual dengan harga RM1000 saja. Okay, 1000 saja untuk kepada mereka sesiapa yang berminat nak dapatkan. Alright, tapi syarat dia adalah korang kena subscribe dan like. Lepas tu korang contact aku dekat email. Okay, bagi tahu detail semua. Nanti kita akan sambung dekat situ. Okay, so email ada di channel YouTube aku, boleh dapatkan. And kepada kalau nak lagi senang lah, kalau nak lagi mudah, boleh dapatkan dekat link carousel yang aku letakkan dekat komen. Alright, so itu saja daripada aku. Alright, hopefully kita dapat jumpa lagi dalam video akan datang, and we'll see you on the next one. Assalamualaikum.